Okey, ni ada lagi satu kes ni kereta member sendiri rosak. Okey. Bukan kereta member lah, kereta anak dia. Kereta anak dia rosak dekat JB. Rosak pun dekat rumah, tak boleh nak start. Nak bawa balik ke Yongpeng Auto Parts sebab nak repair dekat workshop kat sana lah. Okey. Jadi ada phone call, dia kata macam mana boleh ke tidak. Jadi jawapannya boleh. Okey. Tak ada masalah. Dia 100 km pertama free. Jadinya ada jarak daripada JB tu ke Yongpeng tu tak sampai 100 km. Jadi ngam lah. Memang dia dapat free lah. Dan deal dengan driver towing, dia kata bayar duit tol saja. Okey. Jadi member aku pun bayar lah duit tol saja kepada dia. Okey. Dan tengoklah, towing pun bukan towing yang pancing tu. Nampak towing pun cantik. Okey, naik dekat atas, barulah kereta kita tak mengalami kerosakan. Okey. Jadi kepada kawan-kawan yang nak request unlimited towing ataupun macam mana nak renew ke apa, tak tahu kat mana, boleh contact aku. Ni alhamdulillah kereta dah sampai. Okey.